Kolam besar yang aku belikan untuk anak-anak buah aku yang berharga 1000 lebih tu. Ramai juga komplain kat komen cakap kolam ni mahal. Okey, tak apa. Hari ni aku nak unboxing kolam best yang berharga 200 lebih je. First kali kita ambil gunting. Biasanya aku berang-berangan dulu, lepas tu baru buka. Fuyo, compact gila siap kolam ni. Tapi aku tahu benda ni takkan jadi macam ni dah. Aku pump dulu benda-benda kecil yang diorang kasih. Aduh, tak masuk pula. Lepas tu baru aku pump kolam besar dia. Inilah besar dan keluasan kolam ni. Banyak juga jajan yang kolam ni bagi. Masa untuk surprisekan anak aku. Mesti dia happy punyalah. Excited betul Felicia tu kat kolam ni dengan Mikael. Bagi aku, kolam ni sangat perfect untuk budak yang umur 2 ke 10 tahun. Sebab design dia sangat ceria. Kau tengoklah, ada pokok kelapa, ada dinosaur apa semua. Siap ada gelongso mini lagi. Ui, ni tengah buat apa ni? Nak kencing tu cover-cover lah sikit. Felicia Nai. Untuk apa yang dikasih pada harga 200 lebih, bagi aku berbaloi lah compare dengan kolam yang kosong. Yang ni budak-budak lagi suka. Kalau kau nak beli, link aku ada sediakan kat bawah, okay?